Jadi, Alhamdulillah, sebagaimana yang dijadualkan, kita bukanlah last minute, tapi kita dah plan beberapa kali dan malam ni berjaya untuk kita mulakan kita punya Zoom party dengan dua tajuk. Yang pertama Aurora dan yang kedua Shiruto. Dan yang menarik, kita ada dua speaker jejaka tampan. Tampan ya? Dan kedua-duanya adalah engineer. Itu yang mahal tu. Dua jejaka dan kedua-duanya adalah Gen Z. Gen Z yang dah di hujung-hujung Gen Z lah. Tapi masih Gen Z lagi yang akan berkongsi pada malam ini. Dua tajuk. Jadi inilah yang BE cuba usahakan kepada kita. Walaupun ini bukan bidang mereka, tetapi apabila mereka sedia sudi nak belajar dan mereka sendiri dah menggunakan produk Aurora dan juga Shiruto, jadi pada malam ni mereka sudi untuk berkongsi dengan kita. Okey, siapa yang dah ready ni nak dengar ni? Boleh tekan satu. Dan boleh panggil lagi kawan-kawan untuk join. Panggil kawan-kawan lagi, saudara mara, makcik, pakcik, atuk, nenek, kawan-kawan kita yang memang ada sakit, yang ada masalah kesihatan, yang dah nak masuk 40, yang dah anak satu, yang dah anak dua, yang Caesar, yang apa-apalah. Saya rasa-rasanya mana ada orang tak ada masalah kesihatan hari ini, hanya mereka bersedia untuk laburkan duit untuk kesihatan ataupun tidak. Okey? Jadi untuk tidak membuang masa, kita akan mulakan serahkan kita punya perkongsian untuk speaker kita yang pertama, iaitu Saudara Amirul Hakim. Saudara Amirul Hakim, seorang engineer yang beliau pun telah mendapat manfaat Aurora. Jadi insya-Allah kita nak dengarkan perkongsian yang beliau akan sampaikan sebentar lagi. Ready dah? Speaker ada kat sebelah saya je. Kita tengok sikit. Okey, ready ya? Okey. Okey, saya serahkan Ini ya. mikrofon ini kepada speaker. Nak duduk situ je, boleh kan? Boleh. Ni buka dah penuh dah kot. Okey, silakan. Dah. Dah slide ni. Jadi nampak gambar tu memang dia guna ni je. Oh, tak tutup tu. Ini dekat presentation ya. Tapi, ni kan nampak? Hai. Boleh? Kat ni? Tu, ah, kan. Keluar tak? Dia keluar dah kan? Slide dah keluar kan? Slide dah keluar. Oh, ya ke? Tinggal hantar follow je. Enter start je dulu. Bismillah. Nak control slide. Boleh ke? Aku tak keluar slide. Oh, sekejap. Yes, slide tak keluar. Entire screen slide. Right. Okay, so slide. Yes, slide tak keluar pula. Dekat layout kan? Apa slide tak keluar eh? Apa, Yul mula dulu. Cakap je apa-apa. Okey. Kan? Bisa boleh. Okey. Sementara kita punya engineer yang baru kita lah pada malam ni kan. Ustaz Adlan dia nak setting slide kejap. Okey, pertamanya saya nak ucapkan selamat pagi pada semua. Sebab malam ni dapat bersama-sama kita kenal lah. Walaupun mungkin ada yang saya kenal, mungkin ada yang saya tak kenal, tapi tak apa. Itu bukan dia punya apa ni, permulaan dia pun. Okey, so pada malam ni saya sukalah untuk kita sharing pendapat tentang Aurora. So nanti mana-mana orang kan yang dalam Zoom ni kalau nak tanya ke nak bagi apa-apa pendapat boleh je dekat ruang komen tu. Baru best kan kita macam two way communication lah. Tak adalah saya just bagi tahu seorang-seorang. Dan peringatan yang ni bukan kelas lecture lah. Bukan kelas one way. So kita nak ada two way punya communication insyaAllah. Okay. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut, sebenarnya kita kena bagi saya lah, Aurora ni adalah satu nikmat yang perlu kita syukuri sebenarnya. Walaupun
teknologi Aurora ni bukan datang daripada orang Islam ataupun orang Malaysia sekalipun, tapi banyak orang Malaysia, banyak orang Islam satu dunia dapat macam-macam nikmat dengan Aurora ni. Contoh saya bagilah. Kan kita kan ramai orang yang mungkin ada sakit lutut, ada sakit kaki, sakit pinggang, dan kebanyakan pada awalnya orang beli Aurora ni untuk kecantikan, untuk kurus. Tapi pada akhir-akhir ni ramai orang beli Aurora ni sebenarnya untuk mudah solat. Dan kalau kat TikTok tu kan, kalau kita search je testimoni Aurora, saya yakin dan saya pasti kebanyakan yang test nak beli Aurora ni sebab dia kata dia sakit lutut dan dia tak boleh nak solat dengan sempurna. Dan asbab kita jual atau kita promote Aurora ni, last kali dia yang beli Aurora tu dia boleh solat dengan sempurna. So kena ingat tahu saham tu still ada dengan kita juga. Sebab tu kenapa saya kata tadi Aurora ni ada nikmat terbesar untuk kita sebab dengan Aurora ni ramai yang boleh kita bantu untuk sempurnakan solat. Okey. Yang keduanya, sebelum kita pergi ke Alora ni, saya kena cerita sikit kot tentang kita punya sistem dalam badan kita ni. Okay, so sebenarnya dalam badan kita ni terlalu kompleks. Yang Allah ataupun Tuhan kita dah jadikan sistem dalam badan kita terlalu kompleks. Maksudnya, yang pertama kita ada sistem peredaran darah. Macam kita punya blood vessel dan sebagainya lah. Nombor dua, kita ada juga sistem saraf. Daripada kepala sampai ke kaki. Lepas tu, kita ada sistem pernafasan. Yang kita tengah sekarang ni tengah bernafas kan. Kalau tak ada sistem pernafasan ni, saya yakin semua akan mati lah. Ke ada orang bernafas tak guna baru-baru? Saya guna kulit. Tak ada kan. Kulit tu katak tu saya rasa kan. Tapi kita sebagai manusia memang kena ada sistem pernafasan melalui paru-paru. Lepas tu kita ada sistem pencernaan, sistem perkumuhan, sistem imun, sistem otak. Ada banyak lah. Kalau saya nak share sebenarnya, sangat banyak sistem-sistem yang sebenarnya secara tak langsung kita kena tahu yang badan kita ni penuh dengan sistem yang sangat menarik. Okey, so malam ni kita akan menjurus kepada satu sistem je daripada 10 sistem yang ada ni, iaitu sistem peredaran darah. Okey, kenapa kita nak fokus kepada satu sistem? Sebab kalau saya ingatlah dulu Dr. Nurul Huda dia pernah share, dia kata kalau kita punya sistem darah kita ni tersumbat, bukan tersumbat lah, maksudnya mungkin ada blokade sikit. Menyebabkan kita boleh kena pelbagai je penyakit. Besar tak kita punya masalah kalau darah kita ni tak mengalir dengan baik. Contoh saya bagi longkang lah kan, longkang depan rumah kita. Okay, contoh longkang rumah kita ni dia menghubungkan 20 buah rumah. Tapi masalahnya sampai depan rumah kita ni dia tersumbat. Rasa-rasanya benda tu akan jadi masalah kat kita tak? Confirm akan jadi masalah sebab dia akan ada bau dan sebagainya lah. Sama juga dengan sistem darah dalam badan kita. Okey, kenapa sistem darah ni sangat penting? Okey, yang pertamanya dia adalah sistem yang sangat kompleks yang menjala dekat seluruh badan kita. Daripada kaki, dia masuk ke jantung, dia masuk ke paru-paru, dia masuk ke buah pinggang, semua sampai kepala, dari kepala sampai ke kaki. Dan tadi pun saya bocek, sebenarnya darah kita ni, saudara kita ni, kalau kita ukur panjang kan, panjang ni adalah 100,000 kilometer. Panjang tak? 100,000 kilometer. Daripada KL ke Kelantan baru dalam 600 kilometer kan. Ni 100,000 kilometer. So saintis dia buat kajian, kalau dia lilit kita punya bumi dengan kita punya sistem darah ni, kita boleh lilit 2 kali setengah punya panjang dalam badan kita ni. Sebab itulah sangat penting. Nombor dua, kenapa sangat penting? Sebab dia membekalkan pelbagai jenis nutrien dalam badan kita. Okey, saya boleh simpulkan sistem darah ni dia macam highway. Highway, kalau tak ada highway dalam negara kita, saya rasa memang susah lah nak membangun sebuah tempat. Contoh, daripada Selangor nak ke KL tak ada highway. Oh, memang susah, betul tak? So, sama juga dengan sistem darah kita sebab sistem darah ni dia bukan bawa darah je. So, kalau kita pecahkan lagi, dalam darah kita ni dia ada bawa oksigen pertama. Lepas tu dia ada bawa carbon dioxide, CO2. Yang ni, lepas kita guna oksigen, badan kita akan keluarkan CO2, carbon dioxide. Nombor tiga, dia bawa nutrien. Nutrien ni pula dia ada vitamin, dia ada lipid, dia ada lemak, dia ada mineral dan sebagainya. Nombor empat, dia ada hormon. Penting dia hormon. Nombor lima, dia ada sel imun. Nombor enam, dia ada bahan buangan.
Lepas tu pula dalam darah kita ni pula dia ada darah merah, dia ada sel darah putih, dia ada plasma. So sebelum ni kalau kita luka kan kita hanya nampak merah je, betul tak? Tapi malam ni kita kena nampak dalam merah kita tu ada macam-macam benda lagi. Sebab itulah sel darah ni sangat penting untuk badan kita. So kalaulah kita punya sistem darah kita dia tersumbat ataupun ada blokir sikit, sebab itulah ada jadi pelbagai jenis penyakit. Itu baru permulaan tau, sabar Itu baru baru starting. Okey. Keduanya, saya nak pergi kepada next slide adalah berkenaan dengan okey, ini antara punca-punca kenapa sistem kita boleh lemah. Antaranya gaya hidup kurang aktif, ialah pergi kerja pukul 7, balik pukul 5, balik dah penat pula, tak sempat nak bersukan dengan baik. Lepas tu obesity. Kalau orang merokok lagilah. Lepas tu daya tak seimbang, proses penuaan. So ni antara punca kenapa kita punya sistem darah kita lemah. Mungkin ada orang tanya, kenapa orang dulu tak macam ni? Orang dulu dia lain. Dia mungkin bekerja, contoh dia pergi menggetah, lepas tu dia pergi berkebun. So dia punya peluh tu dia berjalan dengan baik lah kan. Lepas tu dia makan pula, yang makan yang dia tanam sendiri, yang dia ternak sendiri. So berbeza dengan kita lah. Kita ni banyak yang dah fast food dan sebagainya. Tapi tak apa. Yang kedua pula, antara gejala biasa kalau darah kita tak mengalir dengan baik. Okay, pertama, tangan dan kaki menjadi dingin. Ada tak dalam ni? Saya rasa ada je. Tangan dingin, kaki rasa sejuk, rasa kebas. Tadi saya baru dapat satu prospek daripada TikTok, dia WhatsApp saya, dia WhatsApp, dia kata dia takut. Kenapa pula puan? Saya kata dia perempuan. Sebab dia kata tangan dia tiba-tiba sejuk, dia kata. Dia sejuk, lepas tu dia sampai takut dia pergi hospital, hospital terpaksa bagi dia apa tu, air lah, sebab dia rasa tangan dia macam tak okey. Nampak tu antara simptom, dan saya rasa pun ramai je sebenarnya dalam kenalan kita ni ada masalah ni. Masalah kebas ni paling banyak lah yang ada. Lepas tu kaki bengkak, kaki bengkak, keletihan, kelemahan, luka lambat sembuh dengan otot tak selesa. So antara simptom-simptom ni kita boleh tengoklah orang sekeliling kita, kalau ada simptom ni dekat mereka atau kat kita sendiri. So itu memberi tanda awal yang darah kita tak mengalir dengan baik. So tu bahaya tau. So baiklah kita tahu simptom awal sebelum dia jadi simptom yang lebih teruk. So ini kita kena perhatikan betul-betul. Okey. Yang ketiga, saya nak pergi kepada Ustaz. Inilah antara nikmat yang saya kata yang Allah berikan walaupun bukan dekat orang Islam, dia dekat orang Jepun, tapi kita boleh dapat nikmat dia. Okey, iaitu Aurora. Okay, so Aurora ni dia pakai satu teknologi dari Jepun yang dipanggil sebagai condensi fiber. Kena ingat semua condensi fiber. So lepas ni kat Facebook boleh tulis lah condensi fiber. Macam tu. So condensi fiber ni, dalam condensi fiber ni dia ada satu bahan yang dia guna ceramik 0.3 mikrometer ceramik. Tadi saya baru dengar perkongsian daripada Dr. Dr. Yu ni dia ada PhD dalam nanopartikel waktu saya. So dia kata sepanjang dia buat research tentang pasal seramik ni, dia kata nak dapatkan 0.3 seramik ni sangat dan harga dia sangat mahal. So dia kata bayangkan sekejap so dia kata bayangkan yang dia belajar dulu kan, yang dia belajar dulu, dia kata sekarang ni ada teknologi seramik tu dimasukkan ke dalam baju, dia kata. Seramik dimasukkan ke dalam baju menyebabkan dia boleh melancarkan darah. So, dia punya cara berfungsi Aurora ni, okey saya terangkan contoh ni saya pakai scarf kan. Saya buka sekejap Okey, scarf. Allah lambut. Okey. Okey, scarf ni contoh saya pakai scarf. Okey, nampak? Okey, scarf ni dia adalah pakai condensi fiber tau daripada Big International lah. Okey, so tangan saya. So, setiap badan yang bernyawa dia akan ada haba. So kalau kita rasa orang yang meninggal tu panas, mungkin belum meninggal lagi kot saya rasa. So orang meninggal dia akan rasa sejuk. Dia akan sejuk badan dia sebab dah tak ada haba dalam badan dia. So bila kita ada haba, biasanya haba ni dia akan, orang kata dia akan membazir lah. Kalau pakai baju kita akan berpeluh, betul tak? Berpeluh. Tapi dengan ada kain kondensi fiber ni kan, bila kita ada haba, dia akan perangkap haba tu dalam
dalam kain kondensi ni, dan yang menariknya dia pantul, tak nampak dia pantulkan semula haba tu menjadi infrared ray ke dalam tangan kita sejauh 4 cm. Saya ada dengar Dr. Yu kata sampai 4 ke 7 cm dia pantulkan semula. So far infrared ni dia punya fungsi awal dia, asas dia adalah untuk melancarkan darah kita. Kalau sahabat-sahabat boleh tengok dalam ni kan, kalau kau tengok dalam ni, yang sebelah kanan ni dia ada tunjuk fiber kondensi yang pertama, nombor dua fiber biasa. Ada dua lah kan, atas dengan bawah. So kalau tengok gambar paling kiri sekali, yang kaki tu kan, ni kaki tau. Kaki yang ada atas tu dia ada warna merah-merah sikit, bawah tu terus sejuk. Tapi bila dia pakai fiber kondensi, nampak darah tu macam dia dapat apa? Dapat energi tu. Dia macam minum vitamin tu, laju jalan. Dan bila kita tanggalkan fiber kondensi tu, nampak darah dalam badan kita dia stabil kan. Berbeza dengan fiber biasa atau baju biasa. So pada permulaan dia nampak sama, dia atas tu warna merah, bawah tu sejuk. Tapi bila pakai baju biasa makin panas. Tapi bila ditanggalkan, nampak dia dah mula hilang haba dekat bahagian kaki tu. Sebab tu ada orang tanya saya, dia kata kalau orang panas, contoh anak-anak kita demam, mak kita demam atau kita demam, kalau pakai baju apa ni? Pakai kain alora ni, dia bukan panas ke? Bukan. So kain alora ni bila dia panas dia akan stabilkan suhu kita. Itu yang menarik itu. Dia bukan bila pakai dia makin panas, makin panas, makin panas tak. Kalau kita kurang haba, dia akan stabilkan haba kita. Kalau kita terlalu panas, dia akan turunkan jadi haba yang stabil. So menarik kan? Sebab tu kan saya kata alora ni adalah nikmat terbesar untuk kita kita gunalah. Okey. Kalau yang bawah tu samalah. Yang atas tu bahagian kaki, yang bawah tu bahagian badan. Okey. So next. Okey, fiber kondensi kemajuan berteknologi tinggi. Ni pun best juga sebenarnya kalau kita nak cerita kawan-kawan kita kan. Sebenarnya orang kata betul tak betul kan? Sepasang kain ni ada teknologi. Mana chip dia? Ha, mana ada betul tak? Saya pun antara orang yang skeptikal. Saya Ustaz Alan. Lama suruh beli Alora-Alora kan. So kata, Ustaz ni betul tak betul ni kan? Ustaz dah kan? Bayangkan dia kata pakai sebuah Alora boleh lutut saya boleh elok. Saya ada sakit lutut. So bila saya kaji, sebenarnya kain yang kita pegang ni, yang saya pegang ni adalah kain yang ada teknologi. So mungkin semua akan pening betul tak? Contohlah saya bagi macam kereta. Okay, dulu kereta zaman-zaman 70-an, 60-an, mungkin kereta uh, macam ni. Lepas tu dah upgrade. Sekarang ni kereta paling terbaru pakai elektrik. So dalam otak kita tak pernah fikir pun ada kereta elektrik. Mungkin kereta terbang pula kan. Phone. Sama dengan telefon kat. Telefon dulu, nampak? Telefon dulu besar betul tak? Besar macam ni kan. Saya ingat dulu ayah saya ada telefon besar ni yang dia charge gergang macam tu. Lepas tu dia keluar telefon 3310 yang tak ada kamera. Orang kata phone tu kalau baling kena anjing pun meninggal. Betul tak? Mati kan. Lepas tu dia keluar handphone lagi. Handphone yang ada kamera. Lepas tu dia keluar pula handphone yang ada touch screen. Sampai lah sekarang. So itu teknologi elektronik. Sama juga dengan teknologi yang ada dalam kain. So Jepun ni dia dah terlalu ke depan daripada kita. Untuk pengetahuan semua, Aurora ni teknologi dia sudah 25 tahun di Jepun. Sangat lama. Dekat Malaysia baru 7 tahun. So kat Jepun ni dah kaji sangat lama Aurora ni dan dia buat satu pakaian kesihatan yang dapat melancarkan aliran darah dalam badan kita. Okey. Cuba tengok dalam slide ni dia kata fiber berpattern. Yun, Daypon, naka-zoom ka. Ya, dia kata kan. Naka-zoom. Ni ako ada. Kalau ako, Okey, sadya lang sebenarnya ako. fiber kondensi ni, ya kalau Ako pa mungkin sana. dalam ni mungkin kalau bila kita cerita dengan orang lain dia kata macam ya lah tu kan. Okey, sebenarnya kalau Aurora kita ni dia dah dipatenkan 10 buah negara tau. Dia Siyak bukan ni nga nga. dia bukan satu negara, dia ada 10 buah negara yang dah dipatenkan. Dipatenkan ni maksudnya setiap perkara, setiap dokumen yang negara tu minta dah diterima Kadangan na nalangad dengan bas. Aurora ni. Dan yun sa tabas. Tahu lah sebenarnya. So antara negara dia adalah Perancis lah. Perancis semua orang kan. Perancis, Jerman, China, US, Portugal dan banyak lagi. Ada 10 negara yang dah iktiraf Aurora kita ni. So kalau nak kata Aurora ni scam, menipu, tak boleh lancar aliran darah, ni jawapan dia. Ada 10 buah negara dah iktiraf dan dah dipatenkan pun dalam negara mereka. Okey, untuk
keyword patented ni saya menarik sebab 2 minggu lepas saya baru jumpa seorang doktor perubatan pakar keluarga. Dia doktor perubatan dan dia pakar keluarga pula. Saya kata tanya dia, doktor, kenapa doktor nak pakai Aurora kan? Kan doktor kan. Patutnya pergi pergi dekat hospital ke klinik kan. Tapi kenapa doktor pakai Aurora? So dia kata saya ni ada masalah lutut yang lama. Dia dah buat operation 2 kali tak saya lutut dia ada masalah. Lutut dengan dia punya tumit tak salah saya lah. So dia kata bila ada masalah lutut dia doktor. So dia kena berjalan lah ke hospital kan, dekat klinik kena ke hulu ke hilir nak jumpa patient. Menyebabkan dia susah nak berjalan sebab lutut sakit. So siapa ada masalah lutut dia tahu macam sakit lutut nak berjalan tu kan. So doktor tu kata kawan dia introduce pasal Alora dengan dia. So pun dia pun dengar je lah, ada sakit lutut dia dengar A sampai tu Z. Dia kata sepanjang kawan dia cerita tu dia diam, dia dengar je. Sampailah point yang kawan dia kata Aurora kita ni dah dipatenkan sebanyak 10 buah negara. Oh, terus otak dia macam ush. Dia doktor, dia tahulah proses patent ni kan senang dia kata. Dan bila dah dipatenkan memberi erti yang kita punya Aurora ni legit untuk kita pakai dan kita guna sebab dia ada macam-macam dokumen nak kena hantar, kena ada research yang betul-betul untuk negara terima pakai. Dan andai kata kalau negara tu tak terima satu bahagian daripada patented tu dia akan buang patented daripada negara mereka. So doktor tu kata bila dia dengar je patented ni daripada 10 buah negara, dah dia kata dia terus buka apps, dia bagi tahu orang tu nak beli Aurora seluar satu, panty satu, sok satu. Memang dahsyat lah dengan ayat patented je. So mungkin kita lepas-lepas ni kalau nak jumpa orang yang mungkin ada degree atau doktor, engineer dan sebagainya kan, boleh cerita pasal patented ni. Okay. Lepas tu 0.3 mikrometer ni, dia punya kecil tu, okay, sampai dia kata lebih kecil daripada bakteria. Bakteria ni 5 mikrometer. Ini 0.3. Lagi kecil. Memang tak nampak. Macam Dr. Yu kata, kenapa mahal lah dia kata kan? Sebab, contoh tadi dia kata macam gula. Gula kasar murah. Gula halus mahal lagi. Icing lagi mahal. Sebab apa? Sebab kita nak grind benda tu jadi kecil. Sama lah macam Aurora. Okay. Lepas tu, ke bawah. Okey, ini di antara uh, kajian lah. So fiber conditioning ni dia boleh meningkatkan fungsi sistem imun. Sebelum pakai, kalau belah kiri graf tu kan, dia akan biasa. Tapi lepas pakai, sistem imun pada orang tu makin meningkat. Lepas tu pula, fiber conditioning ni dia boleh meningkatkan kualiti tidur. Saya ada adik ipar saya lah. Adik ipar saya ni, dia tak boleh tidur 2 bulan saya rasa kot. Memang tak boleh tidur. Tapi lepas dia pakai Aura Stokin, ni disclaimer lah, ni dia punya testimoni lah. Lepas dia pakai Stokin Aurora ni, alhamdulillah dia boleh tidur dengan senang. So memberi maksudnya dia punya salur darah dia mungkin ada problem. So bila pakai Aurora, darah tu dia makin okey bergerak sampai dia boleh dapat nikmat dapat tidur. Okay, next slide. Okey, gambar ni kena kena tutup sebelah sekejap eh. Okey. Itu part pertama. Part kedua. Okey, Aurora ni kalau tuan-tuan nak tahu semua kan. Aurora ni dia ada daripada kepala sampai ke kaki. So kepala dia ada Aurora scarf, baju dia ada Aurora top, lepas tu dia ada polo tee panggil. Polo tee. Lepas tu untuk tangan dia ada arm sleeve. Lepas tu kalau perempuan dia ada Aurora bra. Lelaki seluar pula dia ada Aurora pants lelaki, ada Aurora pants perempuan, dia ada panties, dia ada boxer dan dia ada stocking. Okey, kalau dicadangkan, kan, kenapa kita kena ikhtiar dengan Aurora pants, maksudnya seluar Aurora lah. Sebab pertamanya adalah 70% dalam badan kita ni adalah kaki. So kaki kita badan. Jarang kot kita jumpa badan panjang, kaki pendek kan. Jarang lah. Kebanyakan orang kaki panjang dengan lagi panjang daripada badan. Lepas tu pula, dekat kaki kita ni, kita ada jantung kedua dalam badan kita. Jantung pertama kat sini lah kan. Jantung pertama. Jantung kedua kita adalah dekat betis. Okey. Sebab bila pump bila darah kita dipump daripada jantung, kan dia pump sekali. So darah pada jantung atas, betul tak? So nak ke bawah, dia akan mudah lalu ke bawah sebab dia apa ni ikut gravity kan ke bawah. Tapi bila daripada bawah
Nak naik atas, dia akan lawan graviti. So, bila lawan graviti ni, dia akan lagi susah daripada turun graviti. Contoh saya bagi, kalau orang ada perigi kat rumah kan, kat rumah kampung ada perigi, biasanya orang ada perigi ni, dia akan ada apa tu, pump lah untuk sedut air ke atas. Kenapa? Sebab dia nak ambil air daripada dalam perigi untuk dia akan tembak ke rumah. Ah, dia berbeza dengan orang yang duduk kat apartmen. Apartmen tangki kat atas, so jarang ada pump. Melainkan kalau ada masalah air dan sebagainya kena ada pump. Tapi itu perbezaan. Sebab tu kenapa kita kena ikhtiar untuk beli Aurora seluar ni, pen ni, sebab untuk memudahkan peredaran daripada kaki sampai ke jantung semula. Sebab tu dalam ni dia ada kod kaki yang sihat sama dengan badan yang cergas. Okay, Ustaz, next. Okey, untuk Aurora dia ada dua jenis. Satu dia ada Aurora Woman dan dia ada Aurora Man. Sebenarnya dua-dua sama je, kain yang sama. Cuma teknologi yang sama. Cuma dia punya kesan tu berbeza. Okey, kenapa? Saya kata untuk Aurora seluar perempuan ni dia akan fokuskan kat bahagian, nampak yang bahagian G tu, bahagian pinggul. Kesan menaikkan pinggul. Menaikkan pinggul ke atas untuk membentuk dan mengekalkan bentuknya untuk tampil lebih menarik. Sebab perempuan kan ialah sistem peranakan dekat situ kan. Untuk lelaki pula, dia akan more fokus dekat bahagian lutut. Kat bahagian lutut. Tapi, boleh je kalau perempuan nak pakai seluar lelaki, lelaki nak pakai seluar perempuan, tak ada masalah sebab dia pakai teknologi yang sama. Untuk pengetahuan semua, dulu masa company ni dibuka kan, yang hanya ada Aurora perempuan saja. Seluar Aurora perempuan. So, ramai je orang-orang dulu ni, orang lelaki pakai Aurora perempuan. Banyak je. Dan sekarang pun, andai kata, kalau perempuan tu ada masalah lutut, so kita akan lebih prefer dibeli untuk, dibeli Aurora pants lelaki. Macam tu. Okey. Lepas tu, sorry Okey, lepas tu kalau perasan, dekat seluar Alora ni dia ada 6 poin. 6 poin tekanan daripada pergelangan kaki, betis, lutut, atas daripada lutut, peha sampai ke dekat area peha lah, pangkal peha. Okey, kalau perasan, tekanan tu dia berbeza tau. Bawah tu 27, 26 tekanan. So makin atas dia makin kurang, makin kurang, makin kurang. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tekanan yang lebih untuk dia pump darah daripada bawah ke atas. So kalau tekanan dekat atas tu lebih tinggi pada bawah, susah banget darah tu nak naik. So ni teknologi yang dibuat. Sebab tu lah saya kata Aurora ni sangat bagus, sangat praktikal sebab dia boleh guna dekat 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 mana-mana sekalipun. Okey. Okey. Okey, yang terakhir pada saya kan, ramai yang tanya berbaloi tak untuk kita invest Aurora ni? Untuk diri kita ke, untuk ibu ayah ke, untuk kawan-kawan ke, ataupun kita berbaloi tak untuk kita share dengan orang tentang Aurora ni? Okey, pendapat saya sangat berbaloi. Yang pertama, kita ada setiap masalah yang ada dalam badan kita ni sebenarnya dia bermula dengan aliran darah. Sebab tu ramai orang yang suka urut, betul tak? Dia pergi urut atau dia beli kursi urut. Sebab apa? Sebab bila urut ni dia rasa macam badan dia akan lagi firm lah ataupun darah tu dapat mengalir dengan lebih baik. Cuma masalah yang boleh kita bila kita bincang dengan dia, bila kita pergi urut, kita pergi urut ke, bekam ke, styro ke, mesin urut ke, itu semua ada kos, betul tak? Contoh, sekali urut 100. Seminggu takkan sekali je. Seminggu mungkin 2 kali. Saya pernah dengar orang seminggu 4 kali urut. Macam Ustaz Adlan dulu kan, kaki urut lah kan. So, bayangkan kalau seminggu 200. Sebulan dah 800. Kalau 2 bulan, 3 bulan dah hampir 3-4 ribu. Lepas tu nak pergi beli kursi urut pun sama juga, bukan murah kan. Sekali beli tu memang kena keluar kos at least 3,000 ke atas untuk dapat dia punya barang. Tapi yang bestnya Aurora ni, kita hanya keluarkan modal sekali je. Awal je, contoh bulan ni, untuk bulan pertama je kita keluarkan modal untuk beli Aurora ni, tapi kita boleh guna, boleh pakai sampai beli-bila. Saya pernah dengar saya punya mentor cakap, Aurora, orang tanya dia, Aurora ni sampai bila boleh pakai? Dia kata sampai hilang Aurora, bukan Aurora, sampai hilang kain ni, dia kata. Contoh terbakar lah kan. Terbakar dia tak ada kain ni, dia tak ada Aurora tu. Tapi selagi mana kita jaga kain yang elok, selagi itulah akan ada manfaat Aurora tu. Tu satu. Nombor dua, kenapa sangat berbaloi? Contoh, Aurora ni dia bukan hanya dapat kebaikan untuk orang yang pemakai saja.
Tak, contoh kalau ibu mengandung lah, ibu menyusu. Okey, kan dia pakai Alora macam ni kan. So anak dia tengah dalam dakapan dia lah. Kulit anak dia mesti bersentuh dengan Alora. Anak dia pun akan dapat manfaat infrared juga. Sebab itulah pada pendapat saya, kenapa Alora ni sangat bagus, sangat praktikal untuk kita kita ikhtiar dan kita beli sebab yang ni lah. Dan kita kena ingat, kita beli sekali Alora, selagi mana kita pakai Alora ni, kita akan dapat manfaat paling infrared dia. Contoh, macam kita sewa tukang urut 24 jam. Kita sewa setengah 24 jam, kita bekerja pun di urut kita, kita beli tanah pun di urut kita. Macam ni lah kita pakai dan kita beli Aurora. Okey, sekarang tu dari saya. So, semoga dalam ni dapat manfaat apa yang saya share dan saya serahkan semula kepada Ustaz Adlan. Puh, okey semua tak? Dia cakap tadi dua hala, tak ada dua hala pun. Kan? Okey, jadi alhamdulillah kita dah dengar dah penjelasan tentang Aurora dari engineer. Okey, so ada yang nak tanya ke apa-apa tentang penjelasan daripada Amirul tadi tu ataupun nak tambah-tambah boleh boleh komen lah Baik. Okey, sementara kita nak pergi kepada topik yang kedua iaitu kita nak cerita sikit tentang Shiruto. Saya nak buka sikit lah. Sebenarnya sepatutnya kita akan ada um, sharer tahu untuk Aurora ni. Tapi beberapa orang yang kita minta dia orang tak free pula malam ni. Jadi saya nak open table. Ada tak sesiapa dalam ni yang sudi berkongsi testimoni Aurora dia, terutamanya Aurora Pants lah. Terutamanya Aurora Pants dengan kita pada malam ni. Ada tak yang sudi nak share? Ada suara. Kalau ada ke? Ini siapa? Uh, ada tak nak share? Semua ada ni. Saya nak tengok mana participant tadi. Kita ada Puan Ayuni, kita ada Puan Badarifah, Faris, Kak Deng pun ada, Kak Nah ada. Uh, ada yang nak share. Kalau nak type pun tak apa, saya bacakan. Kalau nak type pun boleh. Nanti saya tolong bacakan. Sementara tu kalau tak ada, saya share lah okey. Tadi apa Amirul ni banyak bagi contoh scarf kan. Okey, ni scarf tadi ni. Ni tak punya kan? Ni. Ni scarf saya lah. Saya Ustazah Alia nak share ke? Ah, Boleh, boleh. Minta maaf. silakan, silakan Ustazah. Ustazah share. Silakan. Liuh sikit sebab Triplet tak tidur lagi. Okey. Okey, saya nak kongsi sikit tentang Aurora lah. Sebenarnya yang pertama, saya beli Aurora token. Sebab sebenarnya disebabkan saya ada anak kecil, kembar tiga, jadi saya kerap terbangun. Jadi bila kerap dia terbangun, satu malam, malam pertama saya pakai Aurora token tu, saya dapat tidur yang nyenyak walaupun 1 jam lebih saya terbangun. Uh, 1 jam lebih saya terbangun tu saya tak pening kepala. Saya dapat terus anak saya sampai saya pening. Tapi lepas saya dapat confident nak pakai Aurora tu, saya beli Aurora Pants pula. Aurora Pants tu, sebenarnya apa yang saya dapat sebelum ni, sebenarnya kalau bangun daripada katil, kaki saya terenjut-enjut sebab sakit ke bahagian tumit. Selepas saya pakai Aurora Pants, saya tak perasan bila dia hilang. Saya rasa dalam 2-3 hari lepas saya pakai pants tu, dia dah tak ada. Sampai sekarang dah tak ada terenjut-enjut tu. Kemudian saya pernah sangat pening kepala pakai migraine. Jadi saya tak fikir banyak masa sebab tak boleh nak tidur sebab terlalu pening kepala. Saya ambil Aurora Pen saya tu, saya ikat kat kepala saya. Baru saya terus dapat tidur. Dan saya dapat tidur nyenyak. Pendek kata, saya ringkasnya Alhamdulillah. Aurora Pens ni bantu saya untuk saya dapat tidur yang lena dan dia tak memeningkan kepala saya. Bila bangun daripada tidur tu,
saya dapat kesegaran. Dapat refresh mula badan saya walaupun tidur saya tu sekejap. Itu je lah. Okey, terima kasih Ustazah Halia. Untuk pengetahuan semua, Ustazah Halia ni anak kembar tiga tiga orang. Tu nampak tu. Itu baru satu. Mana lagi dua? Ada Tu semua tengok tu. Tu buat projek apa tu? Dah pukul 10 tak tidur lagi. Okey, yang so memang ibu-ibu yang ada anak kembar tiga, dua, anak ramai, eloklah ambil Aurora Pen supaya apa? Kita punya kesihatan pun terjamin. Okey, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang nak share ke? Okey. Kalau saya lah macam Amirul cakap tadi, memang ada orang yang seminggu beberapa kali urut, antaranya saya lah. Okey, kita ambil kira lah kalau seminggu 3 kali urut, kali sekali urut kita ambil harga yang paling tinggi sebab kalau saya kadang-kadang urut biasa tu tak hilang, kita kena pergi yang bahagian kiro. Bahagian kiro tak murah tau. Bahagian kiro paling murah kalau dia ambil urut tu 15 ke 20 minit 120. Yes. Saya pernah pergi kiro, dia suruh datang 3 hari berturut-turut. Yes, kira lah. So 3 kali je dah saya datang, lepas tu tak datang lah dah. Pasal 3 kali urut 20 minit lega lah, lepas tu sakit balik. So bila kita jumpa Aurora Pets, mula-mula pakai stokin tak rasa apa, pakai boxer tak rasa apa, pergi pakai pants 3 hari. Sakit yang kita rasa sekian lama bertahun-tahun hilang dalam masa 3 hari sahaja. So macam mana kita tak nak share tentang kebaikan kan? Pasal kita sendiri yang memang pakai dan kita sendiri yang rasa. Okey, siapa yang nak share lagi testimoni boleh je type dekat dekat komen. Sebab kita kena ingat once kita share pada kita mungkin biasa-biasa. Macam Ustazah Halia tadi kata, alah saya punya testimoni biasa-biasa je. Tapi datang ada orang lain yang sebenarnya, oh, ya ke? Boleh jadi sakit biasa tu dah dialami bertahun-tahun. Dia tak biasa dah sebenarnya. So sebenarnya orang lain pun juga lalui benda yang sama dan mereka mencari rawatan yang boleh melegakan. Saya sebenarnya kan bila dah start pakai Alura dan produk-produk ini baru perasan rumah dah tak ada bau minyak urut. Baru ni pun bila sakit kepala balik rumah mak mertua pun tanya ada minyak urut tak? Mak mertua pun bagi tahu lah tak ada minyak urut dah. Pasal apa? Dah lama tak beli, dah lama dah tak pakai. Okey? Kalau tak bau Vicks, bau minyak kelapa, bau minyak cakapak, bau macam-macam jenis minyak kat rumah kan. Okey? Itu saja untuk topik Aurora. So kita akan ke next speaker. Okey, kita ada speaker kedua pun engineer juga. Kalau macam Amirul tadi dia kata mula-mula dia skeptical. Aziz skeptical ke mula-mula Aziz? Skeptical juga. So samalah. Dia bukan setakat engineer je skeptical. Orang lelaki confirm lah skeptical. Okey, untuk tidak melengahkan masa kita nak dengar pula speaker kita yang kedua akan sharekan tentang Bilix Shiruto. Okey. Ready dah, Aziz? Ready dah. Pakai ni ke? Pakai ni. Ini lah, senang. Sebab kita cerita je. Dua bahan, tengok kat situ. Nanti saya kat sini, eh. Alright. Bisa share screen. Ha. Immunity ni. Dia ada dua slide. Satu tempat slide ni. Oh, ada tu slide. Tak sama. Keluar. Okay, Okay. dah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. So, terus straight to the point lah. Malam ni insyaAllah saya akan sama-sama kongsikan dengan sesama kita semua tentang, tadi Amirul share tentang sistem peredaran darah. Macam Amirul cakap tadi dalam badan kita ni sebenarnya ada banyak sistem yang melengkapi kita punya tubuh badan. Dan seterusnya saya akan cerita berkenaan dengan sistem imuniti badan. Okey. So sistem imuniti badan kita ni sebenarnya satu sistem yang sangat-sangat penting untuk kita jaga badan kita ni daripada terus jatuh sakit sebenarnya. Jadi apa itu sistem imuniti yang kita nak pastikan imuniti badan adalah sihat dan seimbang. Okey, ramai antara kita faham bila sebut pasal imuniti badan, kita akan cakap berkenaan dengan selesema, demam, jangkitan ataupun infection ataupun tak mudah tersakit. So ini adalah orang kata satu gambaran umum tentang imuniti badan. Cumanya untuk imuniti badan yang sebenarnya,
Okay, so imuniti badan ni sebenarnya adalah satu sistem yang sangat kompleks dan pintar. Ini adalah keyword dia untuk kita faham, dan ini adalah satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai hamba-Nya dan sebagai manusia yang sangat-sangat ciptaan Allah. Manusia ni satu benda yang sangat kompleks lah. So, sistem imun badan ni terdiri daripada organ, sedarah putih, protein dan molekul isyarat yang bekerjasama untuk membentuk pertahanan dalam badan. So, sistem imuniti badan ni, bila kita dengar, dan kita sekarang kita dah tahu, dia adalah satu rangkaian yang sangat kompleks dan pintar. Kenapa? Sebab dia melibatkan pelbagai sel untuk pastikan badan kita ni tak mudah jatuh sakit. Okay, so okay, so ini adalah sel pertahanan dalam badan kita. Gambaran dia bukan macam tu lah, bukan comel macam ni lah. Gambaran dia mungkin boleh tanya pakar berkenaan dengan badan lah. So badan kita ni dia ada sel pertahanan yang dipanggil sebagai makrofaj. Dia adalah sel darah putih lah, white blood cell. So makrofaj ni yang Allah Ta'ala jadikan dalam badan kita ni, dia adalah satu sistem imun yang fungsinya sebagai pemakan. So dia punya proses makan apa, dia adalah prosesnya dia bagi sebagai fagositosis. So fagositosis ni dia akan makan dan memusnahkan kuman. So ini malam ni saya nak cerita berkenaan dengan sains sikit lah. So kalau ada di antara kita yang familiar ataupun pernah dengar perkataan ini, mungkin dia okey. Tapi kalau contoh yang macam kakak-kakak, abang-abang kan, yang tak pernah dengar berkenaan dengan makrofaj dan fagositosis ni, adalah satu ilmu baru yang mungkin sebelum ni kita makan siruto, kita just makan je. Tapi sebenarnya ada di sebalik sains yang kita kena faham berkenaan dengan bagaimana siruto tu boleh bantu badan kita lah. Okay, so fagositosis ni dia makan dan musnahkan kuman. So kuman ni yang datang dari badan kita ni, dia ada melalui kita punya pemakanan. Pemakanan yang kita makan, mungkin mungkin serving makanan tu, penyediaan makanan tu tak dalam keadaan yang bersih. So dia terdedah kepada bakteria yang kotor, yang bakteria yang jahat. So benda tu akan menyebabkan badan kita cepat sakit. So, untuk yang bawah tu ialah secara ringkasnya makrofaj ini umpama askar dan pembersih dalam badan. Jadi pentingnya makrofaj ni, dia sebagai kita punya macam polis lah dalam badan kita. So kalau kita tengok dekat luar, polis ataupun askar dia menjaga ketenteraman negara. Tapi dalam badan kita ni, ada makrofaj yang menjaga ketenteraman badan kita ni daripada bakteria jahat ataupun virus yang mendatang lah. Okay, so. Okay, so ini fungsi makrofaj untuk kita nak senang faham. So fungsi makrofaj ni ada tiga yang utama. Dia melindungi, dia mengesan dan mengingati. Ini satu kehebatan Allah Ta'ala juga. Dia menjadikan makrofaj ni walaupun sel dia kecil, tapi dia ada tiga fungsi yang utama. Dia melindungi badan kita daripada bakteria jahat, dan dia mengesan. Dia mengesan maksudnya, so contoh ada benda asing yang masuk dalam badan kita, dia boleh detect dah, okay, benda ni adalah bakteria jahat ataupun virus yang akan merosakkan badan kita. Dan sebenarnya dia akan mengingati. Dia bukan sekadar mengesan. Dia mengingati. Maksudnya, contohlah, sebelum ni kita mengalami wabak COVID-19 kan, sebelum ni kan. So, ramai yang kena COVID-19. Dan bila mana contoh makrofaj ni, dia mengesan benda virus tu dalam badan kita. So, benda tu dia akan ingat, dan contohnya akan datang bila bila penyakit tu ataupun virus tu datang lagi, so badan kita ni cepat untuk bertindak. So inilah fungsi makrofaj dalam badan kita, dan dia bergerak atau bekerja tanpa henti. Selama 24 jam. So ini juga kehebatan Allah Ta'ala. Selain daripada kita ni ada sistem pernafasan yang memang takkan berhenti, kita juga ada sistem imuniti badan yang memang takkan berhenti selagi mana kita masih hidup lah. So kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebab inilah salah satu nikmat yang mungkin kita kurang sedar. Kan? Jadinya sistem imuniti badan adalah satu nikmat yang sangat-sangat perlu kita syukuri lah. So sebenarnya Ustaz slide lain. Hmm. Ya, ada dua slide ke? Ada satu aja. Ya. Kita kat guru kan? Ah, Atau boleh biar dulu. Ni yang imun ni hal. betul. Ini finding ni. Fine. Betul. Okay, so berkenaan dengan tadi kita dah saya dah terangkan berkenaan dengan makrofaj lah. So ya, baik. Okay, kita pergi slide 8. Kita slide terus.
Okey, ni bawah tu. Okey, so tadi kalau kita tengok yang dalam makrofag ni dia melindungi badan lah. So antara penerangan ni tadi kalau kita tengok dia ada menentang dan membunuh patogen. So patogen ni adalah bahasa istilah sains berkenaan dengan bakteria jahat ataupun virus lah. So dia kumpulkan sebagai patogen. So dia juga akan berkomunikasi dengan sel-sel imun lain. Dalam badan kita ni bukannya makrofag saja yang akan bantu badan kita daripada benda asing luar. Dan ada juga dipanggil sebagai T cell ataupun NK cell, natural killer cell. So dalam badan kita ni banyak sebenarnya sel yang membantu. Kedua adalah mengawal atur sistem imun. Okey, so itu yang kedua. Yang ketiga, dia menyingkirkan sel penuaan dan sel tidak normal. Okey, sel tidak normal ni contoh macam berlakunya sel kanser lah. Kebanyakan orang kenapa, kalau kita dekat TikTok kan, kenapa ramai orang yang ada masalah kanser sebagai contohnya, kita sarankan untuk ambil syuruto disebabkan makrofag ni dia boleh bantu untuk menyingkirkan sel tak normal. Yang keempat adalah membaik pulih sel-sel badan. Contoh kalau sel badan kita ni dalam keadaan yang tak betul, kalau contoh orang yang ada masalah autoimun kan, autoimun ni keadaan mana imuniti badan kita ni terlalu aktif. Dia badan kita ni tak boleh terlalu aktif, dia kena seimbang. Sebab tu tadi saya punya tajuk slide tadi tulis kena sihat dan seimbang. Kita tak boleh terlalu aktif dan juga sel imun tu tak boleh terlalu rendah. Jadi contoh berkenaan dengan autoimun sudah akan baik pulih sel-sel badan tu lah, dia akan regulate balik ataupun jaga balik supaya badan kita dalam keadaan yang seimbang. Okay, so ni saya bawa. Okay, so apa yang menyebabkan makrofag kita dalam badan ni boleh terganggu? Bukannya saya nak cakap makrofag kita ni akan sentiasa dalam keadaan yang on top ataupun tip top. Dia ada keadaan yang mengganggu uh, makrofag ni punya fungsi lah. So, yang pertama ni adalah peningkatan umur. So ini adalah satu faktor yang kita tak boleh nak elak lah. Makin meningkat umur kita, kadar aktifnya makrofag ni akan berkurangan. Yang keduanya adalah persekitaran. Persekitaran kita ni memang terdedah lah, antaranya kepada pencemaran udara, pencemaran bunyi. So bunyi bising pun ataupun suhu yang tinggi ni juga akan membantu kepada kita punya sistem imunisasi badan. So ni adalah gaya hidup. So gaya hidup, so yang pertama poin adalah kurang tidur. So kadang kita ada masalah sakit, kadang kita ni bukannya disebabkan ada masalah sakit family, kadang punca ni datang daripada kita kurang tidur. So kita kena jaga benda ni lah. So keduanya adalah kurang nutrien ataupun tekanan mental. So benda ini kita perlu jaga supaya kita punya kadar aktifnya makrofag kita ni dalam keadaan yang baik lah. Okay, seterusnya. Okay. Bawah, bawah. Okay. So, apa yang akan jadi kalau kita punya makrofag ni tak aktif? So kesan adalah gangguan sistem imun. Macam saya cakap tadi lah, ada keadaan sistem imun orang tu terlalu tinggi. Ada keadaan sistem imun orang tu rendah. So macam mana kita nak pastikan normal adalah kita bekalkan nutrien yang diperlukan oleh makrofag. So bila makrofag ni aktif, dia akan dapat jaga badan kita, dia akan dapat kawal sistem imun kita dalam keadaan seimbang, the sel apa singkirkan sel tak normal tadi dan baik pula sel badan lah. Seterusnya. Okey, so macam mana kita nak bekalkan nutrien yang sesuai untuk makrofag ni bertindak normal adalah dengan IPPA1. So IPPA1 ni sebenarnya yang ada dalam kita punya siruto. Okey, so scroll lagi. Okey, so IPPA1 ni apa? Okey. IPPA1 ni untuk kita lebih faham, dia adalah sebenarnya ekstrak gandum. Dia bukannya fully gandum. Kadang orang akan adalah orang tanya saya kan, saya ni jenis tak boleh nak makan tepung gandum, nanti saya jadi alergik. Cumanya Shiruto ni dia ambil ekstrak, maksudnya dia ambil sebahagian yang sebenarnya sangat bagus untuk aktifkan makrofag. Jadi kalau orang ada alergik kepada tepung gandum, memang selamat dan memang dah dibuat ujian klinikal lah. Orang yang ada masalah alergi gandum ni sesuai juga untuk ambil Shiruto. Okay, so okay, so ini penerangan macam mana IPPA1 yang kita makan melalui Shiruto bantu untuk aktifkan makrofag kita. Okey, kalau kita dalam gambar ni so IPPA1 tu yang kita tengok yang ada warna pink, so dia akan bertindak dengan reseptor. Dekat makrofag kita ni dia ada reseptor tau. Orang kata macam macam mana cakap macam satu alat dalam badan kita ni yang menerima
isyarat. Ini isyarat tu lah. So so bila IPPA1 ni dia bertindak balas dengan reseptor, dia akan ada transduksi isyarat. Okay, transduksi isyarat ni kalau dalam kita dalam istilah sains dia dipanggil sebagai sitokin ataupun cytokine. So benda tu dia macam WhatsApp. Istilah kita sekarang ni macam WhatsApp lah. Contoh kita nak berhubung dengan orang, kita akan hantar WhatsApp kan. Tapi dalam badan kita ni dia punya istilah dia dipanggil sebagai sitokin. So bila isyarat tu dihantar kepada makrofaj, so makrofaj ni dia akan terus aktif. So dengan kehadirannya IPPA1 ni dia akan tambah baikkan lagi keaktifan makrofaj tu lah. So itulah secara sains ni untuk kita faham macam mana IPPA1 bantu untuk aktifkan makrofaj. Okey, seterusnya. Okey, nombor 2. Okey, so ini macam mana proses penapaian tu dan pengekstrakan berpattern. Ini proses ni dah dipatternkan. Jadi bila dah dipatternkan ni memang satu benda yang memang dah diiktiraf lah. Maksudnya bukannya sekadar kita letak dalam syuruto tu jadi orang makan, orang rasa sihat dan sebagainya sebabkan oleh di sebalik teknologi ni lah. So makanan Shiruto yang kita makan ni sebenarnya ada teknologi kesihatan yang sangat bagus. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya extract IPPA1 tu, so bila kita makan Shiruto, dia akan aktifkan makrofaj dan seterusnya dia akan bantu banyak benda. So antaranya adalah menyekat jangkitan, mengawal atur keimunan, metabolism, penyembuhan luka. Ni penyembuhan luka ni pun satu benda yang sangat-sangat hebat lah. Pada sebab kalau kita tengok testimoni dekat TikTok, okay, mungkin kita boleh search lah kan. Luka Shiruto contohnya kan. Orang yang ada masalah luka lambat sembuh ni ataupun lepas operation, maka Shiruto ni insya-Allah dapat bantu mempercepatkan lagi proses. Sebab dia adalah sebahagian daripada sistem imuniti badan kita. So contohlah saya bagi keadaan, kalau keadaan badan kita ni luka kan, dia sebenarnya terdedah lebih cepat untuk jangkitan kuman. Sebab kita terdedah kepada macam saya cakap tadi lah, pencemaran udara dan sebagainya kan. Tapi bila kita punya makrofaj ni aktif, dia akan cepat-cepat tutup tau. Dia akan cepat-cepat tutup luka tu supaya badan kita ni tak cepat dapat penyakit yang lebih kronik, lebih berbahaya. So itu pentingnya makan syurutu ni supaya dapat bantu untuk mempercepatkan lagi proses penyembuhan luka. So yang lain adalah bantu untuk jangkitan, alahan tempat alergi, dermatitis dan juga ulcer perut. Okay, so ini adalah pengesahan klinikal. Bagaimana makrofaj ni sangat bagus untuk badan kita sebab dia adalah 1000 kali ganda lebih bagus daripada beta glucan dan juga asid laktik. So benda ni dah diiktiraf secara klinikal lah. Bukannya orang BE buat, bukannya saya buat, bukannya Ustaz Alan buat. Slide ni tak. Dia adalah satu benda yang memang dah disahkan secara klinikal. Maknanya 1000 kali ganda lebih bagus. So ini adalah kajian lah. Okey, so ini pengesahan klinikal juga adalah berkenaan dengan orang yang ada kena jangkitan parasite ataupun bowworm. So kalau kita tengok yang warna pink tu kan. Warna pink kita tengok bagaimana kesan dia tak begitu ketara kadar kematian dia. Berbanding orang yang tak ambil IPPA1, bahan IPPA1, dia akan kadar kematian dia meningkat lah. Tapi bila amalkan IPPA1 yang dalam Shiruto, so dia boleh bantu kurangkan kadar kematian tu. Okay. So yang kedua adalah mengurangkan dermatitis. Dermatitis ni masalah kulit lah. Contoh selain dermatitis ni psoriasis ke ataupun masalah eczema. So punca kepada masalah sakit kulit ni adalah berkenaan dengan autoimmune. So kadang-kadang badan kita ni bila dia detect benda tu sebagai bukan patogen, bukan bakteria jahat ataupun virus, makrofaj ni dia akan attack benda tu tau. So bila dia attack benda tu yang menyebabkan kita punya kadang kita tengok kita punya kulit ada gatal-gatal, ada luka. So disebabkan kita punya sistem imun ni terlalu aktif. Jadi Shiruto ni dia bukan sekadar meningkatkan sistem imun, dia akan seimbangkan balik. Yang tinggi tu dia akan rendahkan. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, PPA1 warna pink tu dia turun yang sangat banyak lah. Okay, so yang ketiga. Kita ingat adalah dia nak bahas alahan. So yang ada alergi pun memang kita suggestkan, disarankan untuk ambil Shiruto ni sebab dia bantu untuk kawal kadar alergi itulah. Okay. Okay, so ni menyingkirkan sel penuaan dan sel tidak normal lah. So macam tadi, dia akan mengurangkan juga kolesterol tinggi secara berkesan. Ni juga kalau orang yang ada masalah kolesterol memang
sesuai lah untuk ambil Shiruto. Sebab memang dia akan, macam saya cakap tadi, sistem imuniti badan ni dia bukan sekadar kita faham sesama demam, tak benda sakit. Dia mengerangkumi seluruh badan kita sebenarnya. Itu yang kita kena faham berkenaan dengan sistem imuniti. Okay, so membaik pulih sel-sel badan. Ni antara kajiannya lah. Kurangkan ulcer perut. So yang kedua tu apa? Yang kedua tu insulin. Orang yang ada diabetes kecil manis. So memang kami sarankan untuk ambil Shiruto lah. So ini yang lain. Berkenaan dengan kajian-kajian klinikal lah. Okay, so nombor empat ni lah. Okay, so nombor empat ni adalah satu-satunya ramuan yang diiktiraf oleh Control of Innate Immunity. So dia ada dekat Jepun ni, dia dipanggil sebagai CIP lah, Control of Innate Immunity. Dekat Jepun ni dia ada satu badan kesihatan lah yang memang sangat-sangat menjaga orang kata sebagai ketelusan ataupun uh, apa pengiktirafan kajian klinikal untuk kesihatan tu. Dia memang kalau benda tu memang terbukti, dia akan jaga betul-betul dan dia akan riliskan lah. So ini dah diiktiraf oleh Jepun. Okey, so ini sekadar sejarah je lah. Sejarah je. Okey, so ini pengesahan kualiti Shiruto. Kadang orang tanya kan, okay, orang tanya Shiruto ni halal ke? Shiruto ni selamat ke untuk makan kan? Shiruto ni ada tak dapat pengesahan daripada KKM ke, daripada ataupun dapat tak pengesahan daripada badan-badan autoriti kesihatan daripada negara lain lah. Contoh macam Singapura ke, Indon ke, Brunei kan. So ini adalah antara contoh bukti pensijilan lah berkenaan dengan Shiruto, dan halal pun Shiruto ni ada. So memang selamat untuk dimakan disebabkan Shiruto ni bukan, okay, untuk pengetahuan semua, Shiruto ni dia bukan ubat. Kadang orang tanya saya, Shiruto ni boleh tak kalau saya makan dengan ubat hospital? Jawapannya boleh, cuma kami sarankan untuk ada penjarakan lah. Disebabkan Shiruto ni sebenarnya bukan ubat, dia adalah makanan. Dia sebenarnya makanan yang berfungsi. Macam kita makan madu lah contohnya kan. Madu kita banyak dengar berkenaan dengan khasiat madu ni macam mana. Jadi Shiruto ni juga sebenarnya sejenis makanan. Dia bukannya ubat yang bagi kesan sampingan yang negatif, tak. Tapi Shiruto ni dia adalah makanan yang memang selamat untuk kita makan. Contoh kalau kita tengok dekat TikTok, macam contohlah ada yang kita difahamkan sebelum ni, makan Shiruto contoh yang disarankan adalah 4 secet kan. Tapi ada yang makan sampai 6, ada yang makan sampai 8, ada yang makan lebih lagi. Tapi kenapa orang tu makan lebih, badan dia tak sakit? So ini adalah satu kelebihan yang ada dalam Shiruto. Kenapa kita bagi sebagai makanan? Sebab dia memang bantu untuk tambah baik kesihatan kita. Dia bukannya sekadar mengawal. Kadang-kadang kita dengar istilah ubat ni adalah sebenarnya untuk kawal kita punya masalah kesihatan je. Dia bukannya membantu dari segi akar umbi. Tapi Shiruto ni melalui penerangan saya tadi berkenaan dengan IPPA1 dan juga macrophage, so dia insya-Allah membantu untuk tambah baik kesihatan kita daripada sudut akar umbi lah. Okay, so siapa yang sesuai untuk makan Shiruto ni? Semua orang. Kanak-kanak boleh, orang dewasa boleh, orang veteran boleh, tak kisah. Semua orang boleh makan. Tak ada golongan yang tertentu lah untuk makan Shiruto ni kan. So, sesiapa yang ada masalah kesihatan ataupun dia tak ada masalah kesihatan sekarang ni tapi nak makan Shiruto pun boleh. Memang memang disarankan untuk makan Shiruto ni jugalah, sebab dia bantu kita punya sistem imuniti badan kan. So untuk kita rasa badan kita lebih sihat, insya-Allah untuk kita berikhtiar, bukan saya nak cakap kita makan Shiruto ni akan sentiasanya sihat, tak. Mungkin akan ada ujian, kesihatan kita akan diuji. Cumanya untuk proses kita sakit lebih teruk ataupun proses kita punya sakit kita tu berpanjangan tempohnya, jadi Shiruto ni boleh membantulah, dia sebagai ikhtiar sebenarnya. Jadi insya-Allah kepada anda semua yang belum lagi cuba Shiruto ni, bolehlah cuba Shiruto ni sebab dia sangat bagus untuk jaga kita punya sistem imuniti badan. Jadi wallahu alam, itu daripada saya lah, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Haziq di atas perkongsian tadi. Supaya kita faham, selama ni mungkin akan ada yang cakap, alah, Allah kan dah ciptakan tubuh badan kita ni ada sistem imun dia. Tak payahlah nak makan apa-apa lagi kan.
Dari satu aspek macam betul, tetapi kenapa makin ramai orang yang makin sakit? Sebab kita tak boleh nak kontrol dan sebenarnya kita tak tahu pun apa yang masuk dalam perut kita. Jadi bila ada orang ataupun ada produk yang membantu untuk kita tahu apa yang masuk dalam perut kita dan dia terbukti secara klinikal, why not kita ambil. Okey. Ustazah Alia pun sebut saya mula-mula terjebak dengan BE sebab apa? Sebab anak-anak kerap demam, kerap masuk hospital. So bila ambil Shiruto, perasan dia adalah orang cakap, dah ambil produk BE pun sakit lagi ke? Okey, soalan tu memang agak mencabar untuk dijawab. Tapi bila kita ambil produk BE, bukannya bermaksud kita tak jatuh sakit. Tapi sistem imun badan kita berfungsi dengan semakin baik. Kita boleh tengok kepada diri kita sendiri. Bila kita jatuh sakit, berapa lama untuk kita dapat sihat? Ada orang seminggu, ada orang 2 minggu. Tapi bila kita ambil, kita pakai Aurora dan kita ambil Shiruto, bahkan Dr. Johara dia kongsi waktu dia pergi ke Kota Baru tu, dia dalam kereta dia, kawan dia sebelah ni bersin tak berhenti, batuk tak berhenti, kan? Dan memanglah akan kena kat kita, kan, betul kan? Tapi dia terus ambil Shiruto. Saya tak ingat berapa saja, tapi konsisten lah ambil. Dan Alhamdulillah, daripada hari mereka sampai hari ketiga, dia share tu hari ketiga, dia tak demam langsung. Faham tak? Bukannya dia jadi Tuhan, tak. Tetapi badan kita aware. Dia Profesor Shimizu pun share kan. Kalau kita ambil tiga hari awal, macam mana kesan dia. Kalau kita ambil 7 hari awal, uh, Profesor Inagawa. Tak, maaf, Shimizu Aurora. Kan? So, kesan dia, dia akan lagi boost kepada kita punya sistem imun. So anak kita pun kita perasan lah kan. So bila start ambil syurutan tu, bila nampak tanda-tanda nak demam je, kita terus bagi. Alhamdulillah dia tak jadi demam. Kalau dia demam pun sehari esok dah okey. So semua golongan sila ambil. Baik, kita nak kepada sharer. Kita ada seorang sharer pada malam ni, saudara Ashraf Hanif, pun engineer juga ni. Okey, dia nak share sikit kepada kita testimoni kepada anak dia ya. Okey. Acap, ada Acap. Nah, nah. Okey, silakan. Background dia pun Shiruto tu. Hmm. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ashrani, bekas engineer. Jadi saya nak sharenya hari ini berkenaan dengan penggunaan Shiruto. Anak saya dia kena kena apa ni? Kena gigit dengan kutu babi dekat peha. Jadi hari itu kebetulan dia batuk. Lama juga lah batuk, dalam lebih kurang 3 minggu. 3 minggu ke 2 minggu macam tu lah. Jadi saya tanya Aziz, ada Shiruto tak? So Aziz kata ada 12 secik. Saya kata minta sikit, nanti ganti balik. So bila ambil pada Haziq Shiruto tu, uh, saya cuba bagi dekat anak saya. Uh, so bila bagi tu, batuk dia tu makin berkurang lah. Dan yang saya perasan, luka yang dia kena gigit dengan kutu babi tu, dia dah makin kering. Tu yang apa ni, yang menakjubkan lah. Dan yang sekarang juga saya baru perasan, anak saya ni dia suka mandi kolam. Ha. So jadi bila dia start mandi kolam, lepas dia mandi kolam tu, mesti Semua hidung dia akan berair berair. kan, semua. So kalau kebiasaannya, kalau sebelum ni, sebelum saya start makan produk BE ni lah. Sebelum saya start makan produk BE ni, anak saya kalau setiap kali dia sesama, ke demam ke batuk ke, confirm masuk wad lah. Memang tak boleh lari. Confirm masuk wad. Kalau pergi klinik pun, klinik tu lah Di hospital. pergi kecerdasan. Tak boleh buat apa. Hmm. So bila dah masuk wad, paling kurang pun 3 hari. Hmm. 3 hari, kena cocok sana sini. So kena ambil darah semua. So memang kita tengok pun perit lah kan.
Ya, anak kita dah kena cocok, kena ambil darah, menangis, meraung apa semua kan. Jadi, yang saya perasan sekarang ni, bila dia dah dia makan Shiruto hari tu, dia mandi kolam, dia semua, lepas dia mandi-mandi, bilas apa semua, so sesama dia tu dah okey terus. So, dia tak berlarutan lah sesama tu. Tu yang antara tiga benda lah yang kesan kepada anak saya lah bila makan Shiruto tu. Okey, So Alhamdulillah. nak share juga berkenaan dengan tadi kita saudara Amirul kan. Dia Hmm. share berkenaan dengan Aurora kan. Hmm. So saya pun bukan saya lah, isteri saya uh, dia pakai Alora Socks. Hmm. So, sekarang ni dia tengah hamil, tengah mengandung. Hmm. So bila orang mengandung ni bila dah Benar. start 5-6 bulan tu dia kaki cepat cramp apa semua kan. So isteri saya ni apabila dia pakai Alora Socks, so malam tu Hmm. dia tidur tu bila dia bangun pagi uh, dia akan rasa badan ringan lah. Badan ringan. Masuk cramp tu tak ada lah. Kalau dulu masa mengandung anak pertama, bila dia bangun tidur mesti akan cramp. So sekarang ni bila dah pakai Alora Socks, dah tak ada cramp tu. Dah, cramp tu tak ada dan badan pun dia kata bila bangun je rasa ringan lah. Kalau sebelum pakai Alora Socks ni, kalau bangun je tidur mesti rasa berat badan lah apa semua kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah lepas Hmm. pakai Alora Socks, so bangun-bangun tu dah boleh terus berlari lah. Ui. Dahsyat. Dia punya ending tu lain macam. Tu Okey. Okey, lepas tu okey. um, so tu untuk isteri saya. Kalau saya pula uh, kadang-kadang bila ya orang lelaki kan dia banyak banyak bergerak kan. So kadang-kadang kalau saya banyak sangat buat aktiviti hari tu, contohnya saya banyak naik motor lama, lepas tu banyak buat kerja kan. So sampai satu masa tu malam tu confirm akan kaki ni dekat pergelangan kaki tu kan, dekat pukul tu dia akan rasa macam lenguh tau. Hmm. So rasa macam nak tidur pun kadang-kadang payah ha. So Sakit. kalau jadi je macam tu, saya akan ambil Alora sock yang isteri saya pakai kan. Saya ambil, saya letak aja. Saya tak pakai. Saya letak aja dekat lilit dekat pukul lali tu. Lepas je lilit tu dia akan rasa macam Kena kaki tu urut. rasa macam lapang tau. Ah. Macam macam kena urut je. Hmm. So lepas je rasa dia dia ada jugalah rasa macam benda dia denyut itu kan. Hmm. Denyut. Lepas tu tidur sampai pagi lah. So memang dia melegakan lah. Rasa lenguh tu lah. Tu yang amat mengagumkan lah. Uh, Tu baru letak saja. Baru lilit tu. Belum pakai lagi lah. Kalau pakai tu rasanya sampai Zuhur tidur. Tu sekadar sharing saya lah berkenaan dengan Shiruto dan Alora. Okey, terima kasih Acha. Oh, baru tahu lah ni. Ha, dia tak cerita pun. Ha, kemah, kemah, Dia kemah. kena rasa dulu baru boleh cerita. Betul lah tu. Okey, jadi dah. Okey, insyaAllah lah. So Okay. memang so cuma kalaulah kita rasa macam kesan tu biasa-biasa je, Profesor Shimizu dia kata siapa yang nak dapatkan kesan yang lebih cepat pakai double. Ya, itu Hmm. Profesor Shimizu sendiri yang sebut. Dan saya memang buatlah waktu tu accident kan. Kepala ni berdenyut tak henti-henti. So saya pakai double scarf. Dan memang 5 jam denyut 3 hari tak hilang, hilang dalam masa 5 jam. So doktor bagi painkiller je kan. Bagi painkiller je memang tak hilang. Tak nak tidur pun tak boleh. Tak sakit sangat. Tekan ni pun sakit. So bila kita pakai double tu, sakit kepala tu hilang dan tekan dah tak sakit. So kita pun sebab saya dah niat nak botakkan kepala nak pergi bekam. Dah botak kepala dah pun. Tapi teringat kan apa kata try double scarf dulu kan. Tu tak jadi pergi bekam dah. Sampai sekarang. Okey. Terima kasih kepada semua. Cuma kita last. Saya nak share last sikit je. Saya je sepintas lalu je kot. Ya sebagai penutup. Okey. Kita rancak-rancakkan kita punya mana ni? Skrip. Okey. Okey. Tadi.
Okay. Kau ada tak? Okay. Um, Sekadar penutup untuk sepatutnya Ustazah Zulaikha lah yang akan share, tapi dia pas kat saya sebab beliau pun tak berapa sihat. Okey. Jadi apa yang saya nak tutupkan pada malam ini adalah tentang kekuatan BE adalah pada 6 tunggak. Apa jadi macam ni? Macam okay, mana? Okey. Selesai. Ataupun kita sebut six pillars lah. Saya nak sebut secara ringkas je, sebab saya nak simpulkan ya. Uh, Pertama, kekuatan BE ni adalah pada ni founder. Kan? Kita semua sedia maklum, IR Elizabeth Sen bersama dengan isteri dia, Madam Ho Hui Chin, dan juga makcik dia, Mrs. Karen Leong. Karen Leong tu makcik dia kan. Nampak macam sebaya je semua kan. Mereka tubuhkan BE ni atas dasar tanggungjawab. Apa maksud tanggungjawab? Bagi orang yang mungkin tak kenal founder dan tak tahu sejarah asal-usul, mereka akan rasa bisnes nak pitih je lah kan. Tanggungjawab gua mana? Kan? Tapi sebenarnya dia terbukti melalui persoalan yang ditanyakan oleh anak kepada founder lah. Anak orang tanya apa tahu? Kenapa kita sibuk-sibuk nak buka syarikat? Kita kan dah ada segala-galanya. Itu soalan anak dia. Pasal anak dia penat tengok mak ayah dia keluar kan. Pasal kalau siapa yang tahu BE masa awal-awal dulu, founder sendiri yang packing Aurora Pants tu. Yang balut, post apa semua tahu. Jadi anak dia macam tension lah tengok apa mak ayah ni kan. Kita dah ada segala-galanya. Maksudnya apa? Kaya betul lah kan. Tapi apa kata madam? Kita mungkin dah ada segala-galanya. Tapi orang lain, anak orang lain, so itu maksudnya. So memang betul pun bukti bahawa BE ditubuhkan atas dasar tanggungjawab untuk memberi dan uh, bagi orang lain pun dapat benda yang sama. BE tak sampai 8 tahun dah ada 72 orang jutawan. So itulah yang dinamakan sebagai tanggungjawab, bukan semata-mata untuk mereka sahaja. Yang kedua, produk terunggul. Jadi saya tak payah cerita lah dah. Masing-masing yang dah try produk BE ni, sikit ke banyak ke kan, masing-masing dah tahu kan. Hatta kopi dia pun macam saya kan. Saya ada masalah dipanggil apa? Lactose problem kan. So kalau minum susu je memang akan terbilai. Tapi kopi BE ni tak ada hal. Sehari saya pernah minum 6 sachet. Tak ada apa. So memang okey. Okay, try. Tapi saya tak adalah tuang dalam mulut makan kopi tu, minum air lah. Okay, ada BEians yang dia nak hilangkan ngantuk, dia buka dia apa? Koyak dia masuk dalam mulut kopi tu. Siapa nak try boleh lah kalau jenis bawa kereta ngantuk. Yang ketiga, pelan pemasaran yang sejajar dengan aliran dunia dan adil. Maksudnya kita punya proses nak bonus yang ada dalam BE ini dipanggil 9 bonus yang kita kena unlock dalam BE ini adalah bonus yang sangat-sangat adil. Dia tak akan berlaku lah MLM yang menindas orang bawah penat-penat, orang atas dapat. Saya adalah orang yang skeptikal dengan MLM sejak umur 18 tahun. Sehingga umur 38 tahun 20 tahun saya reject MLM sebab mula-mula join MLM kena tipu lah. Maksudnya sistem tu adalah sistem piramid. Kita bawah bermati-matian cari orang, orang atas je dapat. Okay. So bila saya join BE, ternyata sangat-sangat berbeza lah. So inilah yang dikatakan pelan pemasaran yang sejajar daripada IBO, kita naik ambassador sampailah kepada RCCA dan terbaru ada GA. Kemudian pendidikan sistem yang mudah diduplikasi. Macam mana nak berjaya dalam BE ni? Ikut bahasa mudahnya ikut bodoh-bodoh kan, buat gila-gila kan. Maksudnya macam mana nak berjaya, tiru je sebiji-sebiji dan semua RCCA yang berjaya 72 orang tu pun sebut benda yang sama, buat sama ikut sistem. Okey. Kemudian yang ni yang paling penting, iaitu budaya BE 3, bersyukur, kekeluargaan, usahawan, bahagia. Mungkin kalau kat tempat kerja kita akan macam apa, saya kita semua adalah ahli keluarga kan. Kalau kat tempat kerja kita, kalau kita dengan bos kata kita semua adalah satu family kan, rasa meluat kan, betul tak? Tapi di BE kan, yang pertama apa maksud bersyukur? So kita buat tak, kita share, tak ada orang nak dengar, orang reject, semua benda tu just terima je. Tadi pun saya jumpa bekas nurse, Mrs. Val. Dia nurse di Singapore.
dia kena sidai dengan IBO dia 4 jam. Maksudnya 3 orang yang nak jumpa dia, tiga-tiga tak jadi dan tak bagi tahu pun. Tapi dia kata apa? Tak apa, Alhamdulillah. Bukanlah kata Alhamdulillah, dia kata bersyukur. Saya okey je dan saya dapat buat live 2 kali. Faham tak? So itu budaya dalam BI. So kalau kena reject, relax je. Kalau kita cerita orang tak ada dengar, it's okay. So kalau dapat sikit, Alhamdulillah. Kalau dapat banyak, Alhamdulillah. So kekeluargaan ni maksudnya adalah kita upline, downline sesama kita ni semua rasa sangat-sangat rapat. So kita tak ada rasa orang lain. Bahkan sesiapa sahaja kita tegur, pasti dia orang akan reply dengan baik. Usahawan bahagia iaitu dalam BE lah kita boleh tengok suami isteri boleh bekerjasama dengan baik. Itu adalah hasil didikan dalam BE. Dan yang terakhir yang paling penting, teknologi inovatif lah. Kalau siapa yang buka apps BE tu sebenarnya padu kan. Dan di situlah kalau kita pandai guna, memang dia adalah tempat untuk kita jana pendapatan. Okey. Cuma saya nak simpulkan lah, 6 tunggak ni kan. Siapa yang nak faham 6 tunggak ni dengan betul-betul, dia kena fight pergi travel B. Tu je saya nak simpulkan. Okey, siapa yang nak faham 6 tunggak ni, macam mana nak kenal founder, macam mana nak betul-betul faham budaya BE, terutamanya kan culture BE tu, pergi travel dengan BE. Kalau suami isteri, pastikan kita pergi berdua. Kalau yang ahli keluarga, kalau boleh bawa ahli keluarga, kita pergi dan kita saksikan sendiri bahawa 6 tunggak itu ada ketika mana kita pergi travel. Okay, nanti saya share link apa yang disampaikan oleh RCCA Dr. Lee Mok Siang. Siapa yang nak faham macam mana 6 tunggak ni pergi travel dengan BE. Tak percaya? Kita sekarang ni kalau saya cerita 6 tunggak ni mungkin kita kata oh macam tu ke? Oh betul ke? Betul ke? Ya ke? Ya ke? Kita kita dengar dia informasi. Tapi bila kita pergi kita akan rasa sendiri. Oh macam ni. Ibarat kita makan buah apple. Kalau kita cerita buah apple ni sedap, kita akan ya ke? Ya ke? Tapi bila kita makan sendiri, kita rasa sendiri, baru kita akan rasa oh memang macam ni rasa buah apple. So apa kata kita sama-sama jom kita fight pergi travel yang terdekat Beijing dan apa juga next travel yang BE akan pergi, just join je. Atau BE kata kita pergi Pulau Pangkor, kita fight je. Pasal apa, dia bukan semata-mata travel tempat yang kita nak pergi tu, tetapi kita nak join sebab ada 6 tunggak yang kita akan boleh dapat sepanjang travel dengan BE tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Tak ada apa dah yang saya nak kongsikan. Ada lagi ke nak tambah-tambah? Nak cerita Shiruto ke? Dah pukul 11, saya okey je. Saya tak ada masalah pun. Kalau siapa yang nak sambung lagi. So, Alhamdulillah, kita ada 24 orang yang stay sampai habis. Terima kasih semua. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita semua. So, kalau semua okey, kita akan sambung lagi kita punya next Zoom party pada hari Khamis. Masa yang sama, 9:30 malam dan kita akan ada 2 speaker baru. Yang lain pula. Ada 2 orang speaker yang lain. Jadi siapa nak tahu siapa speaker 2 orang tu, kena join lah next Khamis 9:30 malam. Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah. Kesyukuran kepada Allah. Kita nak gambar ke? Kita screenshot kalau siapa yang sudi boleh buka. Macam yang mau buat kita ni orang tu ni lambat. Ya. Screenshot pakai ni je. Print screen. Kita akan contohkan baru. Mana nak buat? Dia tukar ni, tukar setting. Siapa yang nak? Ni speech boleh video. Ada, masih lah. Okey, ready semua kat kamera. Sama-sama. Okey, ready. First take, 1, 2, 3. Kenapa voice tak keluar? Sini tak keluar. Wow, dia kembar. Kembar apa? Okay, next camera pula. Satu dulu je. Beda apa? Kenapa kita tak keluar? Kita dah tak keluar. Tak keluar. Itu memang tak keluar.
Tiga beri lagi. Oh ni, okay, sebelah sebelah. Ini dia. One, two, three. Okay. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.